Nak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Kita akan berasa seronok jika dapat berkunjung ke negara-negara bersalji atau negara yang bersuhu rendah. Boleh bermain salji, bermain ski, paling best bila bercakap keluar asap. Tapi tahu tak, jika salji turun di Malaysia, ia akan jadi satu bencana besar, melumpuhkan infrastruktur, menyebabkan krisis makanan dan air, memaksa penghijrahan iklim berskala besar jika ianya berlaku di seluruh Asia Tenggara dan mengganggu ekosistem serta aktiviti harian. Walaupun secara logiknya ia mustahil kerana kedudukan Malaysia berada di garisan khatulistiwa, tapi jika ia berlaku, ia akan bawa kesan drastik seperti suhu jatuh mendadak, bekalan terputus dan rakyat tidak bersedia menghadapi cuaca sejuk yang ekstrim. Suhu akan jatuh ke takak beku, menyebabkan rakyat Malaysia yang tidak biasa akan mengalami hipotermia, bibir pecah dan kulit merekah. Semua kemudahan infrastruktur akan lumpuh. Jalan raya menjadi licin, kenderaan sangat sukar dihidupkan, terutamanya kenderaan yang masih menggunakan sistem karbureta. Bekalan elektrik dan air akan terjejas teruk. Bila bekalan makanan terputus, ini akan menyebabkan orang ramai berebut untuk mendapatkan beras dan bahan makanan asas, seperti yang digambarkan dalam krisis iklim. Jika salji berterusan, ia boleh mengganggu sumber air sungai dan bekalan air bersih. Sungai dan tasik boleh membeku seperti tasik Baikal di Rusia. Semua aktiviti harian, pekerjaan dan perniagaan akan terhenti sepenuhnya. Kejatuhan suhu secara berterusan akan meranapkan penghasilan sawit lalu mendatangkan impak kepada pengeksportan negara. Ketiadaan sumber sawit akan melonjakkan harga pasaran minyak masak sawit akibat beberapa faktor seperti perhubungan, bekalan, permintaan dan eksploitasi. Secara ringkasnya, pengeluaran sawit, getah dan padi akan terhenti. Flora dan fauna tempatan tidak akan mampu bertahan, mengancam kepupusan spesies unik di Malaysia. Andai kata seluruh Asia Tenggara diselaputi salji, jutaan orang akan cuba mencari perlindungan di kawasan yang masih boleh dihuni. Situasi ini akan mencetuskan krisis kemanusiaan. Salji sebenar jarang berlaku, tetapi pernah direkodkan sebagai ais halus atau frozen rain di puncak Gunung Kinabalu suatu ketika dahulu. Malaysia berada di kawasan tropika, jadi suhu beku di paras rendah adalah mustahil kecuali berlaku perubahan paksi bumi yang ekstrim. Secara ringkas, salji di Malaysia akan menjadi mimpi ngeri yang akan mengubah lanskap dan cara hidup drastik.